Alright. Jadi kali ni kita berada di Pasir Mah. Sebab kali ni kita nak sambung jalan-jalan rockers di Kelantan lagi. Sang Bandar Record Store. Sekarang kita berada di sini pula. Alright. Jadi sebenarnya ikutkan di Kelantan ini masih ada lagi 3 kedai yang beroperasi menjual CD dan kaset serta pena hitam. Jadi hari tu kita dah pergi NLU Record Store di Pasir Putih. Kali ni kita pergi ke Sang Bandar Record Store di Pasir Mas. Dua-dua pun pasir-pasir juga. Jadi inilah tempat dia. Assalamualaikum. Jadi tu owner Sang Record. Jadi kedai ni juga menjual barang-barang bundle, baju-baju bundle. Selain daripada record store, ada buat alteration juga nampak Ni alteration ke apa? Dan juga ada cafe juga untuk orang minum-minum kopi di sini. Okey, jom kita borak dengan owner. Owner, siapa nama owner? Nama saya Muhammad Alif Ashraf. Okay, kejap lagi kita tengok barang-barang dia. Sekarang kita borak-borak dulu dengan owner. Kat sini dia buat macam bilik office dia lah. Okey, Assalamualaikum semua. Jadi kembali lagi kita di Jalan-Jalan Rockers, edisi terjah fizikal. Jadi kali ni kita berada di Sang Record Store ataupun Sang Bundle bersama dengan ownernya. Siapa nama tadi? Alif Ashraf. Okay, so Alif Ashraf, berapa lama dah apa record store ni beroperasi? Adakah ini penempatan pertama ataupun sebelum ni pernah di tempat lain? Ini kalau kiranya tempat ketiga dah. Dia baru pindah lah. Kalau yang kedai ni tak sampai setahun lagi lah. Pindah sebelum ni dekat Kota Baru. Tu ada dekat Pasir Mas sekali. Ni yang ketiga. Baru operasi tak sampai setahun lagi lah yang kat sini. Yang dekat Kota Baru tu dia lot kedai ke macam mana? Sebab sini tengok macam rumah kampung punya style. Kota Baru tu biasa rumah lah, bukan rumah. Sama lah. So yang ni kira rumah yang ni pusaka. Rumah macam sekalian kedai lah. Ni rumah pusaka ke macam mana? Rumah pusaka. Rumah Alif sendiri kat belakang lah. Okay, alright. So yang setup ni semua berapa lama nak buat ni? Sebab saya datang balik ni, saya dah kira renovate rumah apa semua dalam 3 bulan jugalah. Lepas tu setup bilik ni makan masa jugalah. Sebab nak pindah barang apa semua kan. Balik sini dalam 4 bulan juga kot. Lebih kurang lah. So sekarang ni full time lah buat benda ni? Memang full time sekali dengan bundle apa semua, sekali dengan record ni lah. Okay. So kalau nak cakap pasal speciality lah, Sang Record Store ni dia lebih kepada specialize apa produk macam mana? Produk apa, kebanyakannya kaset CD lah. Kaset CD pun semua ada, magazine pun ada, t-shirt pun ada, aksesoris macam-macam lah. Genre spesifik ke? Genre tu alternatif, Britpop, metal pun semua ada lah, rock. Use item ke ataupun ada macam NLU hari tu dia banyak bawa masuk dari Jepun? Itu lah, saya use pun ada, yang apa, baru pun ada, yang seal pun ada lah. Daripada label tu. So macam mana jualan average biasa okey ke? Untung ke buat benda ni? Alhamdulillah lah, setakat ni okey lagi lah. Cuma adalah naik turun tu biasalah. Niaga kan. Jadi selain daripada tu kat sini juga ada buat macam minum-minum kopi-kopi gitu kan? Ada makan-makan sekali? Makan-makan tu ringan-ringan je lah. Ada nasi biasanya orang bawa daripada luar. Okay. So inilah antara barang-barang yang ada di sini. Mungkin boleh jadi penguat semangat lah kepada distro-distro lain ke kan, ataupun record store yang lain tu turut sama berkecimpung dalam benda ni. So sekarang ni dekat Kelantan tak silap tinggal 3 je lah kan kedai kan? Kalau yang saya tahu tu 3 je lah yang betul-betul memang meniaga full time, meniaga macam ni lah. NLU, NTZ tu, Natazah Muhammad tu Sang Bandar lah. So Natazah dekat sini juga kan? Tapi dia based on appointment kan? Dia lebih kurang macam tu lah.
Sebab dia kerja lah. Lah sebenarnya ikutkan gua nak datang selingan Natazamnya, tapi dia tak dapat nak akomodik buat masa sekarang ni sebab sibuk, dan tambah lagi katanya tengah nak buka kedai baru. Ha. Jadi apa perancangan masa hadapan untuk Sang Rekod? Ada nak join apa-apa event ke apa ke? Sebelum ni pun memang saya pernah join juga event. Tapi sekarang, buat masa sekarang stop kejap sebab banyak lagi nak settle barang kat rumah apa semua. Kedai ni. Dia relax dulu lah. Kalau ada yang event dekat-dekat ni boleh lah. Ajak saya join lah. Dan jauh-jauh tu relax dulu. Stop dulu. Alright. So dekat online mana lagi buat sekarang ni? Online semua lebih platform ada Instagram pun ada, Samanda, Carousel pun ada, TikTok pun ada lah, lebih kurang Thread pun ada. Okay lah, jadi untuk lu orang semua follow sekali Instagram, TikTok dan juga Thread kan. Facebook sekali Sang Bundle, boleh cari dekat situ lah. Alright, jom kita menyelam tengok barang apa ada kat sini, apa yang menarik kita boleh bawa balik sebagai sagu hati. Alright, jadi sekarang kita berada di dalam ni kawasan ni panggil apa? Office? Kampung? Tak, apa bilik ni? Oh. Kalau banding dengan luar, office lah. Office lah. Ni bahagian yang ada aircon lah. Kan ada beza sikit barang kat sini dengan kat luar? Barang sini adakah dia lebih bernilai ke? Yalah. Macam ni metal, brickwork. Ni personal collection ke jual ni? Semua ni? Lebih kurang personal lah. Personal lah. Okay, collection lah. Tapi kalau nak beli ada harga lah? Ke macam mana? Tak jual? Kena harga jual aku. Okay. Yang ni jual. Yang ni jual. Belah ni jual? Yang sana jual. Oh, right. Belah ini jual lah. Weh, ni pun rare kat ni kan. Apa rokok punya ni. Ini yang mahal juga beli kecil pun. Tapi semua jauh-jauh ni. Yang ni daripada Rauk. Yang ni Penang dapat. Ini Kuala Kerai. Rare ni benda-benda ni. Benda ni semua payah dapat. Ada peminat dia. Kan jadi kotak-kotak rokok ni kan. So yang ni semua jual lah. Jual. Ni LP semua jual kat? LP collection? Tak tahu lagi. Ada promo tu jual sebab ada extra. Ni semua belah ini jual lah? Yang belah ini je lah? Ayah ada apa? Alright, ada objek lah. Oh, ni ada box set pun ada. Sini. Ni ada poster kat sini. Oh, The Specials. Itu poster Karisma. Right. Sweat. Beautiful one. Baju-baju bundle. David Bowie. RM30. US apa? Campur lah. Daripada peminat-peminat bundle kat sini pun ada barang-barang untuk 2 orang kan. Ni sikit tu original, vintage lah. Dahsyat lah. Kat sini pun ada juga kaset. Enough is enough. Sini banyak item lah. Fates Warning. Oh, ni baju bundle yang murah merah. Sini pun ada. Ini betul-betul rak lama ni, babe. Rak 70-an ni. Ni dulu untuk simpan baju lah. Rak baju peribadi ke apa? Tailor. Oh, orang tu dulu buat kedai jahit lah? Oh, patut lah. Tapi rak ni lagi lama daripada sebelum tu lagi kan?
Sini ada CD-CD untuk dijual. Ni banyak CD baru lah ni. CD baru. Macam CD-CD baru ni beli lot apa dekat diorang. Dekat label lah. TMP je ni tu. Oh, music tadi. Bahagian ni bahagian kaset. Banyak kalau nak mentelaah ni. Kita cari salah satu jap. Gua punya album pun ada. Aduh. Kelakar lah. Jadi belah-belah sini ada banyak underground tempatan sebenarnya. Kena rajin tengok lah. Kan? Sebab dia bercampur aduk kat sini. Tapi ada banyak underground tempatan. Macam kita boleh nampak gua punya band ada. Lepas tu ada nampak tadi Black Abyss ada kan. Banyak rilisan-rilisan baru pun ada kan? Dia campur-campur. Used ada, new ada kan. Antara dia lah. Kat atas ni ada banyak yang new punya release. Reissue macam Suffocation tu. Okey, jadi inilah dia habuan dekat kedai Sang Bundle tadi. Berbaloi-baloi babe. Sebab ni semua adalah kaset-kaset seal lagi. And Fates Warning MVP seal. Enough is enough. Cukup sudah. And Ever Eve dan Dismal Euphony. Ni semua seal item lah. Kaset-kaset seal yang gua dapat dekat Sang Bundle tadi. Dia dekat bahagian sudut yang tepi tu. Kalau lu orang perasan dekat video tadi ya, dekat tempat dia letak baju-baju bundle tu. Menurut Sang, kaset-kaset seal ni dia dapat masa dekat Sabah. Dia pergi kat satu kedai lama kat Sabah, dapat banyak kaset-kaset seal tu. Lepas tu ada CD Mesmerize, band Avantgarde, experimental macam tu lah. Yang diketahui oleh Jai dan juga Jadam, Necrotic Chaos. Lepas tu ni kaset use lah, Atom Seed, sebuah kumpulan heavy metal. Lepas tu dia bagi free gift fanzine daripada tahun 2012, Ultimate Darkness Zine. Tak pasti siapa yang buat zine ni dulu. Dan ada juga stiker lah, Sang Bundle punya stiker. Jadi secara keseluruhan Sang Bundle barang dia amat memuaskan hati. Untuk peminat kaset, ada kaset dia. Untuk peminat underground, macam gua tunjuk tadi, banyak item-item underground. Band-band tempatan yang baru-baru pun ada juga dekat tempat dia. Malah gua punya album pun ada babe. Jugra Split Terry Rotten dengan Half Yukal boleh ada juga kat situ. Itu menunjukkan Sang ni rajin pergi dapatkan item lagi untuk ditambah dekat kedai dia. And jadi kalau untuk peminat-peminat CD, banyak CD ada. Cuma untuk piring hitam dia tak banyak sangat lah. Dan semestinya untuk peminat-peminat baju-baju bundle, baju band semua juga banyak kat situ. Jadi Sang Bundle ni adalah tempat yang sangat gua recommendkan lah. Sang Bundle ataupun juga Sang Record Store. Jadi kalau lu orang nak pergilah dekat Pasir Mas, Kelantan. And okay, jadi itulah dia kita punya jelajah fizikal kali ni. Jalan-jalan Rockers Kelantan edisi 2. Ada satu lagi kedai yang kita tak sempat nak pergi. Selepas tadi tu Sang ada bawa gua jumpa lah dengan owner satu lagi kedai di Pasir Mas. Cuma dia tak buka kedai hari ni sebab sebenarnya beliau kerja sebagai cikgu. Jadi dia part time lah buat benda ni. Kalau macam Sang dengan hari tu LLU Record Store, dia orang ni buat full time. Jadi itulah beza dia. Alright, mana lagi kita nak pergi? Jelajah fizikal.